Pernah tak anda jumpa nama Meo dekat depan nama orang, lepas itu otak terus buat andaian sendiri? Kononnya, ini mesti darah orang besar. Kononnya, ini mesti keluarga istana. Kononnya, ini gelaran yang boleh buat orang tunduk hormat. Tapi Meor bukan hiasan. Meor bukan aksesori. Meor ialah kata yang ada akar, ada sejarah lidah, ada adat yang berlapis. Ada juga disiplin yang tidak membenarkan kita pakai sesuka hati. Dan bila orang sebut Meor dan Mira, disitulah satu kekeliruan besar selalu lahir. Sebab yang orang dengar tidak semestinya sama dengan yang adat simpan. Hari ini kita tidak cari siapa tinggi, siapa rendah. Kita tidak menilai maruah manusia melalui pangkal nama. Kita cuma buat satu kerja yang jarang dibuat sampai habis. Kita selak cerita pada pangkal nama itu. Perlahan, kemas dan beradab. Perak ialah negeri yang menyimpan banyak lapisan warisan. Ada warisan istana, ada warisan pembesar, ada warisan kampung, ada warisan agama. Dan semuanya pernah bertemu dalam satu sistem sosial yang rapi. Sebab itu, di Perak, pangkal nama bukan sekadar bunyi. Kadang-kadang, ia seperti alamat kecil yang menandakan jalur, hubungan dan memori keluarga. Bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk difahami. Kita mula dengan satu asas paling selamat. Dalam rujukan Kamus Melayu Arus Perdana oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan Mio dirujuk sebagai Mir dan Mir diterangkan sebagai satu gelaran, bukan nama rawak yang muncul tanpa sejarah. Di titik ini saja, kita sudah boleh faham satu perkara. Mio bukan sekadar gaya. Mio ialah istilah yang pernah hidup dalam sistem makna. Jadi, Meor itu apa sebenarnya? Untuk memahami Meor, kita perlu berani melihatnya tanpa rasa mahu membesar-besarkan cerita. Dalam rujukan bahasa, Mir sering dikaitkan dengan gelaran tertentu yang berhubung dengan jalur keluarga dalam tradisi Melayu Islam. Ia bukan cerita baru. Ia bukan mitos tular semalam. Ia ialah rekod yang pernah dicatat dalam bentuk rujukan. Namun, bila ia sampai kepada lidah masyarakat tempatan, terutama di Perak, sebutannya boleh berubah, ejaannya boleh berbeza, tetapi bayang maknanya masih mengekori. Sebab bahasa manusia tidak statik. Bahasa bergerak ikut tempat, ikut masa, ikut cara orang menyebut di halaman rumah, bukan semata-mata cara orang menulis dalam buku. Dari Amir ke Mior ke Mior. Ada penulis dan catatan tentang gelaran masyarakat Perak yang mengaitkan istilah ini dengan perkataan Arab Amir. Dalam perjalanan panjang sebutan Amir boleh berubah bunyi menjadi lebih dekat pada sebutan tempatan lalu muncul bentuk seperti Mior atau Mior. Di sinilah keindahan sejarah lidah. Kadang-kadang sebuah kata tidak berubah kerana orang mahu ubah. Kata berubah kerana lidah manusia mencari jalan paling mudah untuk menyebutnya. Perak ada lohatnya. Perak ada lenggok suku katanya. Dalam lenggok itulah satu gelaran boleh melentur rupa tanpa memutus akar. Dan bila anda dengar orang Perak menyebutnya dengan variasi yang berbeza, itu bukan semestinya salah. Kadang-kadang itu tanda bahawa istilah itu sudah lama hidup di tanah itu sampai ia menjadi sebahagian dari cara orang bernafas dan bercakap. Mira itu gelaran atau nama? Sekarang kita masuk bahagian yang paling ramai orang tersalah langkah. Ramai orang sebut Mior dan Mira, seolah-olah pasangan yang mutlak. Seolah-olah setiap Mior mesti ada Mira sebagai bentuk perempuan. Tetapi dalam banyak perbualan tentang adat dan gelaran Perak, istilah yang sering muncul untuk pasangan gelaran perempuan bukan semestinya Mira. Ada yang menyebut Mai, ada yang menyebut Wan, bergantung pada jalur keluarga dan amalan yang diwarisi. Di sini kita perlu adil. Ada orang yang memang bernama Mira sebagai nama peribadi. Itu wujud. Itu sah sebagai nama manusia. Tetapi, bila kita bercakap tentang gelaran, kita tidak boleh campur adukkan nama moden dengan gelaran warisan, lalu jadikan ia satu rumus yang semua orang mesti ikut. Sebab gelaran bukan dicipta untuk sedap di telinga. Gelaran dicipta untuk membawa maksud.
dan maksud itu bergantung pada adat setempat, jalur keturunan dan aturan yang keluarga pegang. Kalau anda pernah dengar versi yang berbeza, jangan cepat mentertawakan, jangan cepat menghina. Dalam hal gelaran, perbezaan kadang-kadang lahir kerana sejarah keluarga itu sendiri tidak seragam. Yang penting, kita bezakan dua perkara. Satu, nama peribadi yang orang pilih kerana indah. Dua, gelaran warisan yang orang bawa kerana ia datang bersama tanggungjawab makna. Ini bukan gaya, ini ada aturan. Dalam dunia hari ini, pangkal nama bukan sekadar budaya. Pangkal nama juga bersentuhan dengan sistem rasmi. Bila sesuatu gelaran masuk ke dalam dokumen, ia menjadi identiti dalam rekod. Dan rekod bukan perkara kecil. Rekod menentukan urusan sekolah, urusan bank, urusan nikah, urusan pusaka, urusan perjalanan hidup. Sebab itu, dalam wacana rasmi di Malaysia, pemakaian gelaran keturunan tidak dianggap perkara yang boleh dibuat sesuka hati. Ada garis panduan, ada semakan, ada kes yang pernah menjadi perhatian kerana orang menyangka gelaran boleh ditambah semata-mata untuk nampak eksklusif. Ini bukan soal mahu menyekat budaya. Ini soal menjaga maksud supaya ia tidak jadi aksesori kosong. Dan di sinilah Mior sering terperangkap dalam salah faham. Bila ada orang yang benar-benar mewarisi, kadang-kadang mereka pun letih menjelaskan kerana masyarakat sudah terbiasa melihat gelaran sebagai lambang status, bukan sebagai tanda sejarah. Kenapa orang cepat sangka Mior itu kaya atau berkuasa? Sebab manusia suka membaca petunjuk. Kita lihat pangkal nama, kita terus buat kesimpulan. Kita lihat cara seseorang berpakaian, kita buat kesimpulan. Kita lihat dia duduk di meja mana ketika kenduri, kita buat kesimpulan. Tetapi sejarah tidak bekerja begitu. Mio pada asasnya lebih dekat dengan cerita tentang jalur keturunan dan tradisi gelaran, bukan semestinya cerita tentang kekayaan atau jawatan. Ada orang bergelar tetapi hidupnya sederhana. Ada orang tanpa gelaran tetapi hidupnya penuh jasa. Nama tidak semestinya membawa kuasa. Kadang-kadang, nama hanya membawa cerita. Dan cerita itu, kalau kita tidak faham, kita akan jadikan ia bahan prejudis. Kita akan pandang tinggi tanpa kenal. Atau kita akan pandang sinis tanpa bukti. Mior dalam kehidupan hari ini, Mior hidup dalam dua dunia serentak. Dunia pertama ialah dunia keluarga yang menjaga jalur dan makna. Dalam dunia ini, gelaran itu bukan untuk dipamer. Ia lebih seperti amanah senyap yang diwariskan dengan adab. Dunia kedua ialah dunia moden yang menuntut standard, sistem dan ketetapan rekod. Dalam dunia ini, nama bukan lagi lentur seperti lisan. Nama menjadi tetap, ejaan menjadi kekal. Dan apa yang tercatat, itulah yang akan dipegang oleh sistem. Sebab itu, kita perlu lebih matang bila bercakap tentangnya. Jangan jadikan gelaran orang sebagai bahan bangga kosong dan jangan jadikan gelaran orang sebagai sasaran untuk dicurigai tanpa sebab. Rumusan yang kemas supaya kita tak salah ajar. Kalau anda mahu ingat versi paling ringkas, ingat begini. Mio dalam rujukan bahasa dikaitkan dengan mir dan mir direkod sebagai gelaran yang ada konteks tradisi. Dalam catatan tentang gelaran Perak, wujud penjelasan bahawa sebutan dan ejaan boleh berubah melalui lidah setempat, termasuk kaitan bunyi yang sering disebut bermula dari amir kepada bentuk seperti mior atau mior. Dan bila orang sebut mira sebagai pasangan mutlak kepada mior, berhenti sekejap. Bezakan antara nama peribadi yang orang pilih dengan gelaran warisan yang bergantung pada jalur dan amalan keluarga. Dalam banyak rujukan adat Perak, gelaran perempuan yang sering disebut ialah Mai dan ada juga variasi lain bergantung pada keturunan. Akhir sekali, ingat satu prinsip. Gelaran keturunan bukan aksesori, ia membawa makna. Sebab itu, pemakaiannya tidak wajar dibuat sesuka hati. Ada orang menyangka pangkal nama hanya kosmetik. Padahal, pangkal nama ialah pintu kecil ke dalam rumah besar bernama sejarah.
Mio, bila disebut dengan betul, bukan alat untuk meninggikan diri atas orang lain. Ia cuma tanda bahawa pernah wujud satu sistem, satu adat, satu perjalanan manusia yang panjang yang akhirnya menitis ke hujung nama seseorang hari ini. Dan bila kita belajar tentang Mio dan Mira, yang kita sedang buat bukan menilai martabat. Kita sedang belajar bagaimana sebuah masyarakat menyimpan memori. Bukan dalam muzium, bukan dalam batu nisan, tetapi di depan nama manusia. Tamat.